Pewaris takhta terakhir, Raja David Kalkaua dari Kerajaan Hawaii, memerintah daripada tahun 1874 sehingga ke tahun 1891. Pada tahun 1881, Raja David Kalkaua melakukan penjelajahan mengelilingi dunia. Beliau berkunjung ke rantau Asia, Timur Tengah, Eropah dan Amerika Syarikat. Antara wilayah negara yang dikunjungi beliau adalah San Francisco, penjelajahan bermula. Jepun bertemu Maharaja Meiji. China bertemu dengan Maharaja Guangzhou untuk urusan perdagangan. Thailand bertemu dengan Raja Siam bernama Raja Chulalongkorn. British Malaya bertemu dengan Sultan Sir Abu Bakar daripada Johor. Sebuah peristiwa bersejarah yang dianggap terpenting untuk pemodenan tanah Melayu. India melihat sistem pendidikan British Raj. Mesir bertemu Khadir Taufik. Kemudian berkunjung ke benua Eropah bertemu raja-raja Eropah seperti Itali, Perancis, Jerman, Belgium dan British. Portugal, beliau bertemu imigran Hawaiian yang menetap di wilayah Madeira dan Azores. Akhir sekali kembali ke Amerika Syarikat, singgah sebelum berangkat pulang ke Pulau Hawaii. Tujuan utama lawatan Raja David Kalkaua menjelajah seluruh dunia ini untuk melihat sistem pentadbiran, pendidikan dan inspirasi untuk meningkatkan permodenan negara. Di samping itu, beliau gigih memperkenalkan budaya Hawaiian di mata dunia. Raja David juga dikenali julukan sebagai Nerimana kerana minatnya terhadap seni, muzik dan tarian tradisional hula dalam kebudayaan Hawaii. Perjalanan Raja David ini menjadikannya sebagai raja yang pertama memerintah kerajaan dengan cara melakukan penjelajahan mengelilingi dunia. Selepas 2 tahun kemangkatan beliau pada tahun 1893, kerajaan Hawaii telah digulingkan oleh pihak bersekutu Amerika Syarikat. Kemudian pada tahun 1898, Kepulauan Hawaii diserap masuk sebagai salah satu wilayah ke dalam negara Amerika Syarikat sehingga ke hari ini.